Urat di bahagian sini adalah yang paling ditarik. Jadi siapa yang sakit dekat sini, cepat. Ini confirm dia ada simptom masalah sakit seketika. Sharekan kepada kawan-kawan kita supaya Aisyah lebih semangat dan lebih banyak membantu orang ramai di luar sana yang masalah sakit seketika. Siapa yang nak Aisyah tunjukkan teknik untuk mengetahui sama ada kita ni sakit seketika ataupun sakit lutut ataupun sakit pinggang. Okey, hari ini khas untuk teknik ini yang menanya untuk masalah sakit seketika ni. Okey, akan rasa sakit di bahagian pinggang and then dia merayap sampai ke tapak kaki. Dia rasa semut ataupun dia rasa berdenyut-denyut. Kita cuba cek sama adakah kita ini ada masalah sakit seketika sampai tahap mana dan perlu rawat di bahagian mana. Alright. Yang pertama, mesti keadaan position dalam baring. Selepas itu, kita angkat kaki. Alright, kita angkat kaki di bahagian sampai ke 90 darjah ataupun 80 and then tekan di bahagian sini. Alright, tekan secara perlahan-lahan. Siapa yang ada masalah sakit seketika, dia dah ada, bila kita tarik je macam ni, dia ada rasa karat, ataupun dia ada rasa sakit di bahagian pinggang. Apabila kita tekan sahaja sini, and automatic dia rasa sangat tegang di bahagian sini, sampailah di bahagian peha. Jadi siapa yang ada masalah ni, jangan tunggu lama-lama, terus pergi buat rawatan. Jangan sampai sakit seketika ini sampai tahap yang lebih teruk. Sebab apa? Bila sampai tahap lebih teruk, dia tidak boleh membantu untuk kita pergi berak dengan lancar, kencing dengan lancar. Okey? Seterusnya, kita buat sebahagian macam ni, angkat. And then pusing di bahagian sisi. Bila kita tekan bahagian sini, urat di bahagian sini adalah yang paling ditarik. Jadi siapa yang sakit dekat sini, cepat. Ini confirm dia ada simptom masalah sakit seketika. Simptom ni sangat-sangat rasa bila kita tekan, dia akan tarik daripada pinggang sampai bahagian pinggul dan peha. Alright, di bahagian urat sini. Jadi siapa yang ada masalah sakit ni, jom terus buat rawatan dekat mana? Boleh datang ke sini di SK Wellness berhadapan dengan Medan Meru bersebelahan dengan Nasi Kandar ataupun kedai kita Jari 11 bersebelahan dengan Guardian. Okey, mari.